Gabungan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO menuntut kerajaan menubuhkan pasukan bertindak khas bagi menjalankan audit bebas terhadap keadaan dan kebajikan 3 ekor gajah Malaysia, Dara, Amoy dan Kelat atau Dak yang kini ditempatkan di Zoo Tennoji, Osaka, Jepun. Dan Sekretariat NGO Solidarity Bersama Dak, Niao Chu Siong berkata pasukan khas itu perlu ditubuhkan segera bagi memastikan kesihatan, keselamatan dan mental haiwan tersebut dapat dinilai secara menyeluruh. Menurut Chu Siong, kumpulan NGO itu juga memberi tempoh 7 hari kepada kerajaan untuk mengambil tindakan termasuk melantik pakar haiwan, pakar gajah dan zoologi yang bebas serta berkelayakan. Katanya tempoh itu disifatkan munasabah bagi membolehkan kerajaan menggunakan kuasa eksekutif untuk menggerakkan pasukan khas menjalankan siasatan. So kita memberikan tempoh ini. Bagi saya ini adalah satu tempoh yang munasabah. Arahan perlu diturunkan supaya task force boleh dilaksanakan mengikut arahan Yang Berhormat Perdana Menteri. Task force untuk apa? Task force tu nak bincang pasal apa? Nak gesa apa? Task force bukan untuk menggesa. Task force adalah untuk menubuhkan satu pasukan untuk membuat lawatan audit. Menurut beliau, pasukan itu perlu diberi mandat rasmi untuk menjalankan lawatan audit ke Jepun bagi menilai sendiri keadaan sebenar 3 ekor gajah berkenaan termasuk aspek kesihatan, fizikal, tingkah laku dan kesejahteraan mental. Sementara itu, Wakil Projek Pulang Dak, Fuad Khalid berkata, pemantauan pihak ketiga amat diperlukan memandangkan NGO atau individu persendirian tidak mempunyai akses rasmi untuk mendapatkan data kesihatan serta rekod pemantauan daripada pihak zoo di Jepun. Kita sedang merancang sebenarnya. Because apa? Kita juga tak boleh simply melantik satu dedicated person sana, pergi ke sana tanpa kolaborasi juga NGO di sana ke. Kita tak boleh bekerja sendiri. Kita pun pernah berbincang dengan ahli grup Coral Forbes yang ada yang nak menaja beberapa yang sudi untuk ke Osaka dengan bantuan yang telah sedia ada di Osaka sendiri. Tapi kita perlukan satu support yang lebih kuat. Kita tak boleh saja untuk kita hantar mereka, tak boleh. Dakwa Fuad, setakat ini tiada rekod konservasi pembiakan berjaya direkodkan oleh pihak Zoo Tennoji selain mempertikaikan beberapa insiden serta perjanjian pemindahan sebelum ini. Beliau turut mendakwa pergerakan gajah tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya tanpa penglibatan pihak berkuasa biodiversiti negeri serta menuntut satu audit bebas dilakukan segera. Fuad turut mempertikaikan keadaan fasiliti kandang serta dakwaan penyediaan shelter musim sejuk yang disifatkan tidak sepadan berdasarkan pengalaman di luar negara. Kedua-duanya berkata demikian kepada media pada Himpunan Solidarity Bersama Dak di dataran Zoo Taiping hari ini. Lebih 300 peserta menyertai solidariti tersebut dan mereka turut berjalan hampir 2 km dari dataran Zoo Taiping ke Majlis Perbandaran Taiping bagi menyerahkan memorandum kebajikan dan tanggungjawab untuk Dak. Solidariti dan penyerahan memorandum itu dibuat ekoran tular sebuah video pelancong Malaysia yang melihat keadaan Dara, Amoy dan Kelat di Zoo Tennoji, Osaka, Jepun yang habitatnya tidak memuaskan. Amoy 9, Dara 14 dan Kelat 20 tahun dipindahkan ke Zoo Tennoji sebagai sebahagian daripada program konservasi gajah Malaysia bertujuan untuk pembiakan dan penyelidikan.